Alhamdulillah, mungkin sedikit sebanyak boleh kenal huruf sedikit, tidak ke semua. Ah, ah, Selepas sesudah mempelajari, sekarang ini bolehlah kenal huruf, dan simbol-simbolnya. Sebelum ni saya dah lupa, kebanyakannya dah lupa. Jadi untuk mengulangi balik semula yang dulu-dulu yang belajar masa kecil dulu, masa sekolah dulu. Jadi sekarang dia punya enjin mula cari yang belajar dulu. Jadi masih dapat sedikit-sedikit lah yang lama-lama yang terlupa tu. Malu tu mula-mula ada malu, tapi selepas kita dah masuk kelas ini, jadi rasa malu tu hilang sendirinya. Kalau malu mungkin tak pandai lah, sampai bila-bila kena hilangkan rasa malu tu. Mungkin yang lain-lain pun sama kan, semua ada rasa malunya, kerana selepas bertahun-tahun tak kenal huruf, dah lupa. Jadi mungkin sekarang boleh ingat semula. Kalau dengan ulang kaji mungkin boleh lah, insyaAllah.